Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz. Ya, ini judul Oh. baru nih. Tahrimur riba. Amal muamalatu riba. Dan ada pun bermula muamalah dengan riba itu fa ismun azimun. Maka ianya adalah dosa yang besar. Ya. Wa hubun kabirun. Hubun mana? Maupun dosa juga. Besar. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai segala orang beriman, takwalah olehmu ke Allah dan tinggallah olehmu ke apa yang baki daripada riba. Jika adalah kamu itu orang yang beriman. Fa in lam taf'alu, maka jika tidak meninggallah oleh kamu, fa'zu biharbin min Allah wa rasulih. Fa'zanu maknanya Fa'zanu. fa'lamu fatayakkan. Maka hendak ketahuilah olehmu Ya. biharbin min Allah wa rasulih, dengan perai daripada Allah dan Rasulnya. Faman zalladhi yaqwa ala muharabatillah wa rasulih. Maka bermula siapa yang adalah bermula siapa yang alladhi yang mampu ia di atas berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah ta'ala minal apa tak? Minal minal maqti wal bala, dari kutukan. Minal maqti wal bala. Maqti. Okay. Wa darki syaqai. Dan Darki lembah-lembah, dari lembah kecelakaan neraka. wa qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah melaknatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba. Akilah berarti maf'ul. Okey, betul-betul. Akal riba, akal orang yang memakai riba. Wa muakkilahu, dan yang mewakilkan, ya. Ya. Wa syahidahu, dan saksinya. Wa katibahu, dan penulisnya. Wa adda alaihi salatu wassalam, dan mengira yang Nabi alaihi salatu wassalam akal riba fi sab'il apa tak? Mubiqat. Adda, Dalam adda bukan mengira sah. mengira, menghitung, menganggap. Menganggap lah. Menganggap yang Nabi akal pemakai riba pada 7 yang membinasakan. tujuh. Termasuk dalam 7 dosa besar. Okey. Maknanya Nabi menghitung pemakai riba ni satu daripada tujuh dosa besar. Ya. Allati minha, yang adalah ianya pemakai riba, yang adalah yang dosa besar itu, sebahagian daripadanya adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa qatlun nafsi allati haram Allah, dan membunuh jiwa yang allati adalah ianya allati itu mengharamkan oleh Allah. Berarti ingin ayatnya hilang. Haram Allah. Haramahullah. Okey. Haram. Mengharamkan Allah. Waqala alaihi salatu wassalam al-riba salah satu, bermula riba itu tiga. Al-riba salah satu wa sab'una baban. Bermula riba itu ada 73 pintu. 73 pintu, sah? Ya. Aisaruha, yang paling ringan daripadanya, mislu, seumpama an yankihar rajulu ummah. Seumpama menikahlah oleh seseorang ke ibunya. Hmm. Waqala alaihi salatu wassalam arba'atun, bermula empat, yang terlebih layak di atas Allah. Enggak, hakun aja. Bukan tafdil. Hmm. Bermula 4 itu berhak kepada Allah. Oleh apa berhak? Kan? Fa'il masdar. Jadi mubtada arba'atun lah. Ya. Musawiknya ditakdir Ustaz. Arba'atun minal asya. Hakun ala Allah. Okey. Bermula empat perkara yang layak di atas Allah. An la yadkhula,
Dakhala. Adkhala Oh, yudkhil. berarti ini Ha. arbaatun bukan minal asya tadi, empat orang lah, ya. Okey. Arbaatun minar rijal atau minan, Okey. Empat jenis manusia lah. ya, Bermula empat jenis manusia yang lebih yang layak di atas Allah oleh bahawa memasukkan ianya Allah akan mereka tidak, itu. tidak, tidak, Yang tidak masukkan ianya Allah akan mereka itu ke syurga. Wala yuziqah al-azaqa yuziqulah. Dan ya. tidak memberi rasa lah oleh Allah akan mereka itu akan nikmatnya syurga. Hmm. Ya. Siapa empat itu? Ha. Sekejap, sekejap. Mudamminul khamri lah. Ya, Minul khamar. ya, Wa akilu riba, makan riba. Wa akilu malil yatimi bighairi haqqin. Pemakai harta anak yatim bukan dengan jalan sebenar. Wal aquli walidayhi, dan yang derhaka bagi kedua ibu bapanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu bil-zahabi, emas dengan emas. Wal fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil-birri, soya. burri, buru bil Oh, burri, burru bil-burri, soya tak? ya, gandum ya, Ada. Wasyairu bil-syairi, syairu. sejenis Perak. gandum juga. Wattamaru bil-tamari, wal milhu bil-milhi dah. Ya, Mislan bimislin. Milhu garam, garam deh. Boleh. Sawa'un bi sawa'in. Sawa'an bi sawa'in. ya, Yadan bi yadin. Mana seumpama apa pun sesuatu itu mesti sama dia. ya, Sawa'an bi sawa'in pun sama juga. ya. Yadan bi yadin ni tangan ke tangan. Mutaqabidaini, kabul langsung ah. Serah menyerah. Serah Hmm. menyerah. Okay. Wa iza ikhtalafat, dan apabila berbezalah oleh hadhil asnafu, oleh ini bagai. Ya, Okey. Fabi'u kaifa syi'tum. Maka jual belilah oleh kamu seperti bagaimana yang kamu kehendaki. hmm. Idza kana yadan biyadin, apabila adalah ianya itu serah menyerah. Hmm. Jadi maksudnya apabila bagai itu tidak sama, betul tak? Ya, boleh lebih kurang. Yang penting tunai langsung ah. Okey. Okey, okey. Faqad bayyana alaihi salatu wassalam fi hadzal hadits. Sungguh telah menerangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ini hadis. Akhir hukum riba, akhir hukum riba. Falaisa, maka tidak adalah bagi seseorang itu selepas daripada demikian, ba'da dzalika. Jaya. Ada zalikal bayan. Okey. Maka tidak adalah bagi seseorang pun selepas daripada demikian hukum lah oleh Ya, Nabi. Oleh sabilu ila khilafi wa oleh satu jalan pun. Tidak ada satu jalan pun kepada menyalahi ya. menyalahi hukum dan kepada tarkil imtisali, pada meninggalkan mengikutnya sah. Hmm. Faqad qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bermula yang mendatangkan bermula apa yang mendatangkan akan kamu oleh Rasul, maka hendak ambillah oleh kamu akan nyamah. Wa ma nahakum, dan bermula apa yang menegah ianya Nabi akan kamu daripadanya mah, maka fantahu, hendak tinggallah oleh kamu. فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Maka hendak peringat olehmu. Waspada ya. Maka hendak waspada oleh orang-orang yang menyalahi mereka itu daripada perintahnya Allah. Ya.
Sekejap, sekejap. Bahawa, ya. Sekejap. Jadi maf'ul khalif pula. Maf'ul yahdhari. Okey. Kan bahawa menimpalah akan mereka itu oleh fitnah. Atau menimpalah akan mereka itu oleh azab yang pedih. Faman ba'a zahban bi zahbin. Maka, maka bermula yang menjual ianya akan emas dengan emas. Au fiddatan bi fiddatin. Au burran bi birrin. Au zaratan bi... Au ziratan. Zurrah, jagung ya. Okey. Zuratan bi zuratin. Au tamaran bi tamarin. Maka hendaklah lazimah. Wajiblah atasnya. Wajiblah alih bahawa adalah demikian itu mislan bi mislin. Yakni sama banyak. Hmm. Yadan bi yadin. Ah, tanya Tunai, kita. tunai, langsung terah terima. Fa in ikhtalafa an-naw'u, maka jika bersalahlah oleh jenisnya, kal burri bi zurratin, bi Ya. zurrati, seperti mana tepung Hmm. dengan Jagung. jagung, au zurrati bit tamari, jaza, saya bolehlah oleh mufadalatu, oleh berlebih kurang. Wa wajaba taqabudu, dan wajiblah oleh Serah terima. tanya ke tanya fil hali pada waktu yang sama. Wa fi babil, sampai satu bab, furu'un wa masailu kathiratun. Salah. Ya. Bab apa tak? Wafil babi alif lam ahdi, dan dalam bab riba, bab riba. Ha? Ini furu'un wa masailu kathiratun. Ada ada cabang dan masalah-masalah yang banyak. Ya. Ha. Mana dalam bab riba ni ada cabai-cabai dan masalah-masalah yang banyak. Mahallah Mahalluha, mahalluha. yang bermula mahalnya tu, gitu tak? Mm-mm. Adalah kutubul fiqh atau Ya, itu furuk-furuk tentang riba dibahas dalam kitab fikih kan. Banyak cabang nggak dibahas di sini. jadi i'rab apa mahallah kutubul fiqh. Naat kepada furuk. Yang Jumlah bermula yang jumlah ber, mubtada khabar. okey, yang bermula tempatnya itu adalah kutub kitab-kitab fiqh. Ha? Ya, Yang bermula wahada, yang bermula ini adalah sebahagian daripada perkataan pada demikian itu. ya. Okay. Saya tak pernah baca bab riba ni. Fahzaru, Gimana? Hmm. jangan baca. Fahzaru ma'asyira ikhwani. Maka hendak beringatlah olehmu, wahai sekalian saudara-saudaraku. Rahimakumullah. Beringat tu, minar riba, daripada riba. Ghayatal, ghayatal hazri. Ya, Akan puncak-puncak peringatan. Wahtazaru minhu ghayata ihtiraz. Dan hati-hatilah daripadanya akan setinggi sepuncak-puncak peringatan, penjagaan. Fa'innahu, taklil, sungguh bahawasanya ia, ia riba. hal dan sya'an. Okey. Aku sungguh bahawasanya hal dan sya'an, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala harramahu, mengharamkan yang Allah akan riba. Wa hazzarahu, mentahzir yang Allah akan riba ala ibadihi, di atas hambanya. Wa ja'alahu, menjadikan yang Allah akan riba akan khabisan mamhuqan, akan yang keji. Sah? Ya, Lagi? mamhuk yang dihilangkan barokah.
Okey, ini la khaira fi yang tidak ada kebaikan padanya wala barakata dan tidak ada keberkatan. Kama qala Allah Ta'ala yamhaqullahu riba, menghilanglah keberkatan Ya, oleh Allah akan riba, wa yurbi sadaqati, dan memberkati akan sedekah. ya, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asimin, dan Allah Ta'ala itu tidak menyukai akan tiap-tiap orang yang engkar lagi berdosa. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Seorang beriman, jangan engkau makan riba menambah. dalam keadaan berkali-kali lipat, berlipat-lipat. Lipat-lipat mudha'afah. Okay. Wattaqullah, dan hendak takutlah oleh kamu akan Allah la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan menjadi orang yang berjaya. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan tak takutlah oleh kamu akan neraka yang disediakan bagi orang kafir. Wa atiullaha, dan tak taatlah oleh kamu akan Allah. Wa rasulah, dan rasul. La'allakum turhamun, wa kamu dirahmati. Fata'ammalu wanzuru, dan hendak fikirlah oleh kamu dan perhatikan oleh kamu. Wattaqullaha wahdharu, dan takut ya Allah dan berhati-hatilah. Wa'lamu, ketahuilah semua, anna fi bai'in nasi'ah tidak. Ya, Sungguh bahawasanya pada jual beli nasi'ah. Apa tak? jual jual beli tertunda, jual beli tempo. Oh, jual beli terus bisnes lain. Dengan harga lah. Yang khusus. Dengan harga yang mengurang. Ini di sini yang benar yazidu. Ustaz. Oh, Bisi'rin yazidu anis si'ril hadir. okey. Ketahui dan ilmu. Sungguh bahawasanya pada jual beli tertangguh itu dengan harga yang bertambah Ya, daripada harga yang sekarang, harga yang sekarang, sa'atan anil riba. itu Apa keluasan dari riba. maksudnya? Tadi kan riba diharamkan. Kalau pengen cari lebih, caranya begini. Bahwa sungguh dalam jual tertunda dengan harga yang lebih di atas harga sekarang. Ini mobil saya jual ke kamu. Harga mobil 100 juta, ini 120 juta mobil. Kamu Tapi beli, bayar, bayarnya nanti setahun lagi. Kan lebih 20 juta tuh. berarti kalau bank buat tu betul lah. Ya, kalau akadnya benar boleh. Nah, itu boleh katanya. Jual tertunda dengan harga yang lebih dari harga sekarang itu ke lapangan jauh daripada riba. Jadi nggak perlu riba begitu aja caranya. Kalau orang pengen dapat kelebihan, boleh. Oh, oh, wah wajah izin mubahun. Namun dia hanya jual beli tertangguh. Itu haruh, lagi haruh. Hmm, Okey. Maka hendak ambil dengannya oleh ar-raghibu, oleh orang yang suka. suka fi arbahid dunia, daripada arbah, Keuntungan dunia. keuntungan dunia. Kalau pengen cari dunia begitu aja ya. Yang penting jangan riba kan. Oh. Hmm. Maknanya bayar bayar macam bank bayar bulanan lah, bayar bulanan. Ya. Yang penting dalam kita fikih jangan dua akad lah. Ya kan? Artinya begini. Jangan ada denda-denda lagi kalau telat bayar. Mobil berapa harganya kalau cash? 100 juta. Kalau ngutang 120 juta. Ya udah saya beli ngutang 120 juta. Saya bayar dalam 12 bulan. Boleh kan? Hmm. Lepas tu kalau orang hutang kita, malam macam ni. Okey, hutang contoh 1,000. Ya. Kalau tak bayar kita, kalau tak bayar dalam masa 2 bulan, sikit. Kalau 3 bulan, sikit. Boleh? Dinaikin gitu. Macam ni. Kita 1,000, Hmm. bayar dalam tempoh sebulan,
Tapi hutang tak boleh tak eh? Ni jual Nggak beli ya. boleh, nggak boleh. Kalau barang boleh, kalau hutang nggak boleh. Ya. Hmm. Makanya nanti ada triknya, caranya. Tapi ya nggak usah kita. Jadi gini, dia punya mobil tuh. Orang, saya mau ngutang sama Ustadz nih kan. Hmm. Kalau ngutang duit, kalau bayar lebih kan haram. Hmm. Ustadz punya mobil nih. Ustadz jual mobil ke saya. seratus dua Hmm. puluh juta. Ya kan? Hmm. Kemudian langsung mobil itu saya jual ke Ustadz. Ini mobil saya jual ke Ustadz lagi dah 100 juta. Nah gitu. Ustadz jual mobil ke saya 120 juta. Hmm. Saya bayarnya utang. Nah gitu. Hmm. 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 Udah 120 juta saya utang sama Ustaz. Hmm. Kemudian saya ngambil mobil, saya jual lagi ke Ustaz 100 juta. Ustaz, kasihlah duit ke saya 100 juta. Berarti saya punya utang ke Ustaz 120 juta. Yang gitu. Ah, 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 Itu ah. trik itu, tapi itu dosa, Ustaz. Tapi Hmm. banyak orang melakukannya seperti itu supaya bisa utang. Oh, sebab dia mau amalat riba ni dia tak sah sah. Ya, tapi secara zahir itu kan sah tadi kan? Sebab dia nak kata riba pun bukan riba. Ya, itu kan apa namanya hilah namanya, trik. Nah, tapi kan yang tujuannya sebenarnya sama aja. Kita ngutang 100 lah ya, 120. Wah, makanya nggak boleh. Hakikatnya nggak boleh. Okey. Okey, wa iyyakum wa ma yata'atahu. Dan hati-hati. Ha, okey, apa yang ta'atahu. Yang dilakukan akannya. Okey, yang dilakukan akannya oleh sebahagian daripada orang yang jahil Ya, dan aghbiya. bodoh sama. Orang jahil lagi bodoh. Maghrurin. Al-maghrurin. Yang ditipu Ya, Al-hamqa yang bodoh. Min istihlalih daripada menghalal mereka itu akan riba. Fi zamihim pada sangkaan mereka itu bihailin dengan halah. bihialin. Bihailin dengan Dengan helah tadi, helah trik-trik. bihailin au mukhada'atin atau menipu. Dengan tipu daya, pakai Hmm, cara lah ya. budaya wa munadharatin Dan dengan dan nazar-nazar. hmm, okey. Ini ini orang zaman dulu begini Ustaz. Saya pergi ke rumah Ustaz. Ustaz, utangin saya. Ya Allah, kalau Ustadz ini mau ngutangin saya 100 juta, saya bernazar. Nanti akan saya berikan lebih kepada beliau 20 juta itu kan. Pakai nazar. Hmm. Nah, itu kan trik doang. Oh, untuk mengelakkan perjanjian riba. Ya, karena nggak boleh kan dalam akad ya. Kalau di luar akad nazar kan boleh. Itu sebenarnya Hmm. trik doang. Jelas. Hmm. Yata'atawnaha bainahum. Yang memperbuat mereka itu akannya di antara mereka. Hmm. Yatawahhamuna. Ya, dan uh, waham. Mereka mewaham, mereka mengira. Mengira mereka itu annahum akan sungguh bahawa mereka itu yaslamuna. Selamatlah mereka itu dengannya tri Ya, min ismin riba daripada dosa riba. Wa yatakhallasuna. Dan lepas mereka. lepas mereka itu bisa babihim dengan sebab bisa babiha dengan sebabnya terik tadi Hmm. min ara min arihi Hmm. daripada Cacatnya, aibnya, cacat daripada cacatnya aibnya riba. aibnya riba fi dunia wa narihi dan Apinya neraka riba. Hmm. apinya riba fi uqba pada balasan Pada akhiratnya. pada akhirat wahai hata jauh sekali Ya. innal haylata sungguh bahawasanya hilah itu pada riba min riba daripada riba. Sungguh bahawasanya hilah itu pada riba daripada riba. Minar riba kedua khobarnya. Mencari celah dalam riba itu bagian dari riba juga. Oh, okay. Innal haylata bil riba min riba. Wa inna nazara sungguh bahawasanya nazar itu adalah sesuatu yang itabarraru bihi al-abdu. Yang berbuat baik. Okay.
yang berbuat baik dengannya nazar oleh seorang hamba. Wa yatabarra'u wa yataqarrabu bihi ila rabbih. Dan berbuat baik juga tabarruk, Ustaz. Ya, Dan mendekatkan ianya hamba dengannya nazar kepada Tuhannya. La yasihu, dan tidak sahlah oleh nazar illa kecuali seperti demikian itu. Mana ya, demikian takarrub. ya. Tujuan nazar untuk mendekat kepada Allah, bukan sebagai trik ya. Kalau sebagai trik tetap nggak boleh. Okey. Mula. Ya, lanjut. Wa qara'in Ustaz. Ya, Wa qara'in ahwali haula'i tadullu ala khilafi dhalika. Qara'in Ustaz. Karinah, Karinah, tanda. Namun mula kerana keadaan mereka itu menunjukkan di atas sebalik bagi demikian itu demikian takarrub. Hmm. Waqad qala alaihi salatu wassalam la nazara, tidak ada nazar illa kecuali fima, kecuali pada ma yang ubuk turian yang Ya, di harapkan. dicari, Hmm. yang dicari dengannya nazar wajhullah, wajah Allah, yang diharapkan dengannya nazar ke wajah Allah. Wa bitaqdiri anna hadhihi المناظرات على قول بعض العلماء الظاهري تؤثر Ya, تؤثر شيئا dan dengan menentukan. hmm. Sungguh bahawasa ini munazirat ya tak? Ini nazar-nazar tadi. Munazirat. Di atas kata sebahagian daripada ulama, Ulama zahir, ulama fikih okay, memberi kesan memberi kesan ya. Nah, memberi kesan akan sesuatu. Bahawa binisbati ila hakami dunia wa zawahiriha, kebermularianya kesan kesan. itu binisbati dengan nisbah kepada hukum-hukum dunia dan zahir-zahirnya, la ghaira, tidak selainnya. Fa amma binisbati ila ahkamil batini wa umuril akhirati fala. Maksudnya gini lah, memang dari segi hukum fiqh tu lepas Ya, dia. Tapi hukum batinnya tetap tak lepas. ya, Okey. Wa man ta'ammala kalama ulama id-dini, maka bermulaman yang memperhatikan ia akan perkataan-kataan ulama agama. siapa Dah. ulama agama Padang? Arbabil basairi. Hmm. Arbabil. Ya, pemilik pemilik ilmu batin lah, basirah, Hmm. ahli sufi ya. Mana-mana orang yang memperhatikan wajadahu. Hmm. Sah? Ya, Jadi 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 jawab mana? ya, Saya mendapati ia akan mereka itu, ya, maf'ul kedua, maf'ul wajada, mujmi'in. mendapati ia akan mereka itu akan ijma' mereka itu atas demikian sah. Atas demikian secara batin nggak lepas, secara dunia lepas kan. Hmm. Waqad qala hujjatul islami, sungguh telah berkata li hujjatul Islam fi man yatahallu Yahtalu. yatahallu, pada orang yang menghalalkan Yang fi mencari celah ya, yang mencari celah. okey, yang mencari celah fi isqati zakati, pada menggugurkan zakat, uh, bi an bi an yanzura, Ya, dengan bahawa menazarkan ya. bernazar ia akan hartanya bagi selainnya fi akhiril hauli,
li ghairihi fi akhiril hauli lah. Ya. Oh, yang menazarkan hartanya kepada orang lain pada akhir haul. Oh, macam macam orang ada harta yang cukup nisab dengan haul, nak Hmm. cukup sampai setahun, dia bagi dekat orang lain yang menguraikan nisab dia. Lari dari zakat ya. Hmm. Hmm. Okey, okey, okey. Wa dzakara, Ya. dia menyebut ya Hujjatul Islam suwaran, pakai gambaran tasyabbaha hadza yang menyerupai Tushbihu. tushbihu tushbihu mutaaddi yang Hmm. menyerupai ia gambaran akid ini. Hmm. Summa qala. Okay. Kemudian berkata ya. Sekejap, sekejap. Waqad qala Hujjatul Islam fi mana berkata bi an yanzara tu tak? Ba tu. Taswir. Bagaimana Apa? gambaran yahta? Dia bagaimana cara dia mencari celah? Oh, okey, 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 okey. Bi mana dengan cara lah. Ya, bi taswir namanya kan? Okey. Mana ni? Summa qala. Kemudian berkata ya. Wa hadha kulluhu min al-fiqhi ad-darri. Yang bermula ini semua itu adalah daripada fiqh yang Membahayakan. mudarat. Okey. Hmm. Wa man qala, dan ulama yang berkata ia berjawazi dengan bolehnya, fa ya'ni bidzalika, maka bermaksud ia dengan demikian itu akan qata' al mutalabati, Hmm. kan memotong tuntutan, yang memotong apa yang dituntut, betul tak? Ya. Bin nisbati ila ahkam dunia, dengan nisbah kepada ahkam dunia. Maknanya orang yang mengatakan boleh itu hanya sahaja berniat bermaksud ya dengan demikian itu untuk Untuk tuntutan. melepaskan melepaskan tuntutan hukum dunia macam tu ah. Maknanya pemerintah nggak boleh minta zakat ke dia karena memang nisabnya udah kurang kan. Hmm. Di akhirat nggak lepas. Hmm. Hmm. Mana qat'ul mutalabati Ya, macam mana ya, hmm. Amma idza raja'a al-amru, adapun apabila kembalilah oleh urusan ila ahkamin hakimina, kepada ahkamil hakimin Allah Ta'ala ya. wajabbaril jabbar wajabari Jababiroti. jabbabirati. Allah juga. Falaisa, maka tidak adalah yang ni Ya, tidaklah mencukupi oleh demikian itu akan sesuatu pun. Anda tak lepas lah. ya. Tidak bisa menolong ya. Oleh Ha. demikian akan sesuatu. Hmm. Intaha kalamuhu bimaknahu. Okay. Waqad halat. Sungguh telah menghalah lah. Menimpa, halat, bertempat, menimpa, Uh, terkena. okay. Sungguh telah terkenalah lah kepada Bani Israel oleh anwa'ul uqubati min Allah, oleh berbagai jenis daripada siksaan daripada Allah. Bila tu lama akhazu, ketika mana mengambillah mereka itu bi bi amsari hazihi al dengan seumpama ini lah wal mukhada'ati, dan tipu daya, kama seperti mana ya'rifu dzalika, mengetahuilah oleh demikian itu. Ya yu'rafu seperti Ya'rifu, udah benar. Fa'ilnya man indahu. okey, seperti mana mengetahui akan demikian itu oleh man indahu, orang yang di sisinya ilmun basirin, ilmu basiril awwalin Bisiyaril, jamak. oh, Siar. ilmu
Dengan cerita-cerita orang awal. Ya, Walaula khasyatal italati. khasyatu mubtada. Oh betul. Dan jika tidak kerana takut kepada italati. Berpanjang-panjang dalam isi kitab. Betul. La auradna. La auradana. Auradana, kami Auradna. bawakan. Hmm. Min dzalika tarfan. Daripada demikian itu. Tarfan. Sedikit, Tarfan, sedikit. Andaikan takut nggak takut panjang kita, beliau akan Hmm. menulis cerita-cerita orang dahulu sedikit. Hmm. Okey, wa khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik kalam itu apa yang pendek dan menunjuk. Wa man yuridillahu fitnatahu. Maka mana-mana orang yang mengiriki Allah akan memfitnahnya, mengujinya. Falan tamlika lahu. Maka tidak akan mampu dan tidak tamlika lahu min Allah syai'an. Maka tidak akan mampu engkau baginya daripada Allah sesuatu sah. Ya, tidak engkau miliki baginya dari Allah kan. Engkau nggak bisa membelanya Hmm. sama orang-orang yang memang diinginkan untuk disesatkan. Hmm. Masya Allah. Udah Ustaz, titik di sini Ustaz. Halat. Halat. Daripada halat sah. Ya, mahal tempat kan. Sungguh telah bertempat, menimpa, terkena. Oh, 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 oh. Ya, itulah Ustaz. Sarah kadang-kadang hala tadi ya, ihtala mencari hela. Dia itu ajwaf kan? Hmm, 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 hmm. Ini mudha'af hala. Okey. Masya Allah. Wallahu a'lam Allah bishawab. alam. Berapa menit lagi? eh,